Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan membentangkan tugasan 2 pembentangan subjek pengantar pengajian pendidikan yang bertemakan Guru Global Penggerak Aspirasi Negara Kalis Masa Depan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Zulfa Murshidah binti Muhammad Razdi daripada kelas Embun 7. Angka giliran saya ialah 2025 1923 10167. Baik, seterusnya antara isi kandungan yang saya akan bincangkan pada kali ini ialah bermula dengan pengenalan, diteruskan lagi dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan kini, seterusnya implikasi aspirasi pendidikan, seterusnya isu-isu pendidikan global dan akhir sekali ialah kesimpulan ataupun penutup. Baik, kita akan teruskan bermula dengan pengenalan. Pendidikan, apa itu pendidikan? Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam membentuk kualiti dan keupayaan generasi baru dalam menyesuaikan diri bagi berhadapan dengan cabaran-cabaran di luar sana. Sebagaimana yang kita tahu, pendidikan masa kini bukan sekadar pendidikan yang diajarkan oleh guru semata-mata. Guru sentiasa berhadapan dengan pelbagai kerenah serta amalan-amalan yang sukar untuk dididik oleh generasi masa kini. Individu yang mempunyai kualiti tertentu seperti keupayaan menyelesaikan masalah secara kreatif, kritis dan inovatif serta mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi pendidikan ini sangat penting kerana pendidikan ini mampu melahirkan modal insan yang berguna kepada pembangunan negara seiring dengan negara-negara yang lain di luar sana. Seterusnya, kita berpindah kepada aspirasi dan hala tuju pendidikan. Dalam era globalisasi ini yang semakin kompleks, sistem pendidikan negara perlulah bergerak seiring dengan perubahan dunia bagi memastikan generasi yang dilahirkan pada masa kini mampu bersaing dengan negara-negara yang lebih maju di peringkat antarabangsa. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa aspirasi penting yang menjadi asas kepada pembangunan pendidikan negara. Antaranya ialah kualiti, equity, kemahiran berfikir, kemahiran dui bahasa dan juga identiti nasional. Setiap aspirasi ini akan merungkapkan apakah aspirasi yang perlu dicapai oleh setiap guru bagi membentuk sistem pendidikan yang holistik dan relevan dengan keperluan semasa. Pertama, membincangkan berkenaan dengan kualiti standard antarabangsa. Kualiti dalam pendidikan merujuk kepada usaha berterusan untuk memastikan setiap sistem pendidikan dalam negara ini mampu melahirkan murid yang berpengetahuan luas, berkemahiran tinggi dan setanding dengan piawaian antarabangsa. Dalam konteks ini, Malaysia telah mengambil pelbagai langkah penambahbaikan bagi meningkatkan prestasi pendidikan, antaranya melalui penerapan berkaitan dengan amalan penggunaan KBITE dalam setiap soalan. Kemahiran berfikir aras tinggi ini ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran, nilai dalam penaklukan untuk menyelesaikan segala masalah, membuat keputusan dan juga berinovasi dalam mencipta sesuatu perkara. KBITE ini sebenarnya penting kerana ia ini bukan sahaja melatih pemikiran murid-murid pada masa kini, tetapi ia mendorong para pelajar untuk berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif serta dapat meningkatkan ketajaman lagi fikiran murid-murid untuk sentiasa berfikir. Dan KBITE ini sebenarnya melibatkan subjek seperti matematik, sains dan bahasa Inggeris serta terdapat lagi juga bahasa-bahasa yang lain. Dalam pada itu, sebagaimana yang kita tahu, terdapat juga pengenalan pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan TIMSS yang juga sebagai penanda aras bagi menilai kedudukan dalam pendidikan negara berbanding dengan negara-negara lain. Untuk pengetahuan,
TIMSS ni ialah Trends in International Mathematics and Science Study, yang mana ia merupakan satu pentaksiran antarabangsa utama untuk menilai kualiti pendidikan dan kebiasaannya dijalankan 4 tahun sekali yang berfokuskan kepada matematik dan juga sains bagi murid tingkatan 2 dan tingkatan 4. Manakala PISA ini ialah Program for International Student Assessment yang berfokuskan untuk menilai keupayaan remaja 15 tahun dalam menggunakan pengetahuan literasi matematik dan juga sains dalam kehidupan sebenar, dan sasarannya ialah merangkumi murid yang berumur 15 tahun. Namun begitu, terdapat juga cabaran utama dalam memastikan pelaksanaan ini benar-benar dapat memberi impak kepada murid di semua peringkat. Oleh itu, kualiti pendidikan ini tidak hanya bergantung kepada dasar semata-mata, tapi juga berfokuskan kepada keberkesanan pelaksanaan guru di dalam bilik darjah, sama ada guru itu perlu memastikan pengajaran mereka mampu membina kefahaman mendalam dalam kalangan murid-murid agar mereka ini benar-benar bersedia menghadapi persaingan global. Ini dapat difahami bahawa peranan guru ini dalam memastikan setiap input yang diajar dalam kelas itu mempunyai kualiti agar dapat membentuk murid yang berakal dan berpendidikan. Jadi guru boleh mencari satu alternatif dengan mengaplikasikan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kelas, khususnya penggunaan teknologi yang selari dengan perkembangan era globalisasi yang sentiasa mengintegrasikan teknologi dalam setiap pendidikan. Seterusnya, aspirasi equity untuk semua murid. Equity dalam pendidikan merujuk kepada kesaksamaan akses dan peluang pembelajaran kepada semua murid tanpa mengira latar belakang sosioekonomi ataupun jantina dan juga lokasi seseorang murid itu. Dalam usaha untuk mencapai aspirasi ini, Malaysia mensasarkan pengurangan lebih kurang sebanyak 50% menjelang tahun 2020, iaitu berkaitan dengan jurang pencapaian antara murid bandar dan juga luar bandar serta antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah. Kita tidak dapat dinafikan lagi isu jurang antara murid luar bandar dan bandar ini menjejaskan tahap pendidikan mereka. Ini kerana peluang untuk mereka mendapatkan akses yang sama itu terjejas disebabkan oleh faktor kawasan setempat dan juga kekurangan sumber keuangan dan mencukupi. Namun begitu, terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada jurang ini. Antaranya ialah tahap pendidikan ibu bapa, pendapatan isi rumah dan juga jumlah murid yang menerima bantuan seperti kumpulan wang amanah pelajar miskin, KWAM. Murid daripada keluarga yang berpendapatan rendah lazimnya menghadapi kekangan dari segi kemudahan pembelajaran, sokongan akademik dan persekitaran yang kondusif. Hal ini menyebabkan mereka lebih mudah tercicir dalam pelajaran. Oleh itu, aspirasi equity ini menuntut sistem pendidikan untuk menyediakan sokongan yang besar bagi memastikan semua murid ini mendapat peluang yang adil. Dalam konteks ini, peranan guru ini memainkan satu signifikan yang penting sebagai individu yang dapat mengenal pasti keperluan murid dan memberikan bimbingan yang sesuai agar tiada murid yang tercicir dalam pelajaran. Baiklah, seterusnya kita berbincang aspirasi dan hala tuju pendidikan berkaitan dengan kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ini merupakan elemen penting dalam melahirkan murid yang mampu menghadapi cabaran-cabaran global di luar sana. Dalam dunia yang dipenuhi dengan maklumat dan perubahan pantas, murid perlu mempunyai keupayaan untuk menghubungkaitkan pelbagai pengetahuan serta membina pengetahuan baru. Pemikiran kritis membolehkan murid ini menilai secara rasional, manakala pemikiran kreatif pula membantu mereka menghasilkan idea inovatif. Oleh hal yang demikian, kedua-dua kemahiran ini amat penting dalam membantu mereka
menghasilkan keputusan, membuat keputusan yang relevan dalam kehidupan seharian. Namun begitu, cabaran yang dihadapi ialah masih terdapat pendekatan pembelajaran yang berorientasikan peperiksaan dan hafalan. Oleh itu, aspirasi ini sebenarnya menuntut perubahan dalam kaedah pengajaran di mana guru ini perlulah menggalakkan murid berfikir secara aktif melalui perbincangan, penyelesaian masalah dan aktiviti berasaskan situasi sebenar. Dengan itu, murid bukan sahaja menjadi pengguna ilmu tetapi juga sebagai pencipta ilmu yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Sebagaimana yang kita fahami, kebanyakan murid sekarang mereka belajar hanyalah untuk menduduki peperiksaan, dan apabila tarikh mereka sudah melepasi peperiksaan, ilmu-ilmu yang dipelajari oleh mereka itu ibarat tidak berguna kerana mereka tidak mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Oleh hal yang demikian, aspirasi kemahiran berfikir ini mendorong mereka untuk belajar supaya ilmu-ilmu itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan berguna pada masa akan datang. Seterusnya berkaitan dengan aspirasi kemahiran diwibahasa. Kemahiran diwibahasa ini merujuk kepada penguasaan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dalam kalangan murid. Dalam konteks globalisasi, penggunaan bahasa merupakan satu kelebihan dalam yang sangat penting dalam kalangan murid kerana ia menjadi medium utama untuk berkomunikasi dan penyebaran ilmu. Bahasa Melayu ini berfungsi sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda dalam sistem pendidikan Malaysia, sekaligus menjadi lambang identiti negara. Pada masa yang sama, bahasa Inggeris juga penting kerana ia merupakan bahasa antarabangsa yang digunakan secara meluas dalam bidang ekonomi, teknologi dan juga komunikasi global. Oleh itu, setiap murid ini perlulah menguasai kedua-dua bahasa ini bagi membolehkan mereka berinteraksi dan bersaing di peringkat global. Namun begitu, cabaran yang dihadapi ialah terdapat juga murid yang lemah dalam penguasaan bahasa, yang akhirnya perkara itu menjejaskan pembelajaran mereka secara keseluruhan. Hal ini kerana sistem pendidikan kini berteraskan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam semua subjek kebanyakannya. Oleh itu, sistem pendidikan perlulah memastikan pengajaran bahasa dilaksanakan secara efektif dan berkesan agar murid mampu menggunakan bahasa bukan sahaja untuk peperiksaan tetapi juga dalam kehidupan sebenar. Sebagaimana yang kita tahu, memang terdapat ramai murid-murid yang cenderung untuk lebih bijak dalam menggunakan bahasa Inggeris. Namun, bahasa Melayu juga menjadi perkara yang wajib untuk dipelajari kerana itu merupakan bahasa ibunda, bahasa yang penting dan merupakan bahasa warisan budaya yang perlulah disanjungi sepanjang masa. Sistem pendidikan yang dapat menghasilkan murid yang menguasai kemahiran bertutur dalam pelbagai bahasa sebenarnya akan memberikan nilai tambah dan sangat berguna untuk pembangunan diri pada masa hadapan kelak. Sebagaimana yang diketahui, bahasa Inggeris ini merupakan bahasa global, maka satu alternatif yang sangat bagus kepada guru untuk mencari langkah-langkah yang baik dalam memberi pendedahan yang awal berkaitan dengan penguasaan bahasa Inggeris kerana apabila seseorang itu melanjutkan pelajaran ke luar negara, mereka dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. Dalam masa yang sama, individu tersebut dapat mempromosikan Malaysia sebagai negara yang moden dan juga bertamadun. Seterusnya, aspirasi kelima membincangkan berkenaan dengan aspirasi identiti nasional. Identiti nasional ini merupakan aspek yang penting dalam memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dalam arus globalisasi. Dalam dunia yang semakin terbuka, pengaruh budaya luar boleh memberi kesan kepada nilai dan cara hidup masyarakat. Oleh itu,
pendidikan berperanan sebagai medium utama dalam membentuk identiti nasional yang kukuh dalam kalangan murid. Murid perlu dididik untuk memahami dan menghayati prinsip rukun negara serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan seharian, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai. Misalnya nilai hormat menghormati, toleransi dan juga semangat perpaduan. Dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia seperti ada juga kaum Cina, India, Melayu khususnya dan sebagainya, sikap menerima dan menghormati perbezaan amat penting bagi mengekalkan keharmonian negara. Namun, terdapat juga cabaran utama dalam memastikan nilai ini benar-benar dihayati, bukan sekadar dipelajari secara teori. Oleh itu, guru ini perlulah memainkan peranan yang penting sebagai contoh teladan dalam kehidupan seharian dengan menunjukkan nilai-nilai murni dalam kehidupan anak murid di sekolah. Dengan itu, secara tidak langsung, murid dapat membina identiti yang kukuh sebagai rakyat Malaysia yang berilmu dan berakhlak mulia. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada implikasi aspirasi pendidikan yang telah dinyatakan tadi. Menerusi perbincangan dengan lebih mendalam dalam usaha untuk merealisasikan aspirasi pendidikan, peranan guru sebagai guru berjiwa pendidik amatlah penting kerana guru ini bukan sahaja bertanggungjawab dalam menyampaikan ilmu, malah berperanan membentuk sasiah, pemikiran dan masa depan murid yang cerah. Setiap aspirasi pendidikan sebenarnya telah digariskan. Yang digariskan itu sebenarnya mampu memberi implikasi langsung terhadap peranan dan identiti guru. Oleh itu, huraian berikut menjelaskan secara mendalam dan terperinci bagaimana sebenarnya aspirasi-aspirasi tadi dapat membentuk guru yang berjiwa pendidik. Baiklah, seterusnya kita meneruskan perbincangan guru. Perbincangan berkaitan dengan aspirasi dan pendidikan hala tuju ini. Pertama ialah implikasi guru sebagai pendidik yang berkualiti tinggi. Aspirasi kualiti ini menuntut sistem pendidikan melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Dalam konteks ini, guru ini merupakan penggerak utama dalam memastikan matlamat tersebut tercapai. Implikasinya, guru perlulah menjadi seorang pendidik yang berkualiti tinggi dari segi ilmu, kemahiran dan profesionalisme. Guru ini bukan lagi sekadar menyampaikan isi pelajaran, tetapi perlulah memastikan murid ini benar-benar memahami dan mampu mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. Selain itu, aspirasi kualiti ini juga dapat membentuk guru untuk menguasai kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KHEBAT yang selari dengan perkembangan pendidikan semasa, yang mana guru perlulah bijak untuk merancang pengajaran yang dapat mencabar pemikiran murid seperti mengemukakan soalan analisis, penilaian dan penciptaan. Hal ini sejajar dengan ciri guru cemerlang yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti diri. Sebagaimana yang kita ketahui, guru-guru pelatih kini pun juga telah didedahkan dengan penggunaan bahan bantu mengajar sebagai alat sokongan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dapat berlangsung secara berkesan dan bermakna. Oleh itu, guru perlulah bijak dalam mengaplikasikan bahan bantu mengajar yang sangat menarik bagi minat dan motivasi murid untuk sentiasa fokus di dalam kelas. Ini dapat jelaslah bahawa aspirasi kualiti membentuk guru sebagai individu yang profesionalisme, dinamik dan komited terhadap kecemerlangan pendidikan itu. Seterusnya kita beralih kepada implikasi aspirasi equity terhadap guru. Aspirasi equity ini menekankan kesaksamaan peluang
pendidikan kepada semua murid tanpa mengira latar belakang dan jantina serta tempat tinggalnya. Dalam hal ini, guru perlulah berperanan sebagai ejen keadilan sosial dalam bilik darjah, yang mana guru perlu memastikan setiap murid mendapat layanan yang adil dan peluang sama rata, yang mampu melatih murid sehingga mereka berjaya. Implikasinya, guru perlulah peka terhadap perbezaan murid dari segi sosioekonomi, kebolehan dan latar belakang keluarga. Sebagai contoh, murid daripada keluarga yang berpendapatan rendah mungkin menghadapi kekangan dari segi kemudahan pembelajaran. Oleh itu, guru perlulah memberikan perhatian yang secukupnya dan bimbingan yang terbaik, seperti mengadakan kelas tambahan kepada mereka yang kurang motivasi, supaya mereka ini sentiasa bergerak selari dengan pelajar-pelajar yang lain. Namun begitu, guru juga perlulah mengamalkan pendekatan pengajaran yang inklusif, seperti mempelbagaikan kaedah pengajaran bagi memenuhi keperluan murid yang berbeza-beza. Kerana murid ini mereka punya tabiat atau amalan seharian sangat berbeza. Jadi guru perlulah mengintegrasikan pelbagai kaedah pengajaran yang sesuai dengan keperluan tahap murid tersebut. Guru tidak boleh hanya berfokuskan kepada satu murid yang cemerlang, tetapi perlulah memastikan semua murid mendapat manfaat daripada pengajaran tersebut. Hal ini selari dengan ciri guru cemerlang yang bersifat prihatin, empati dan komited terhadap perkembangan semua murid. Seterusnya, implikasi bagi aspirasi yang ketiga iaitu aspirasi kemahiran berfikir. Aspirasi kemahiran berfikir ini menekankan keupayaan murid untuk berfikir secara kreatif, kritis dan inovatif. Maka dalam konteks ini, guru berperanan sebagai pemangkin kepada perkembangan pemikiran murid. Guru perlulah memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak hanya tertumpu kepada hafalan semata-mata, tetapi juga melibatkan aktiviti yang merangsang pemikiran. Sebagai contoh, guru boleh meminta murid untuk menganalisis sesuatu situasi, membuat ramalan ataupun mencadangkan penyelesaian terhadap sesuatu keadaan yang telah diberikan oleh guru pada awalnya. Oleh itu, aspirasi ini sebenarnya membentuk guru sebagai pembimbing yang berfikiran intelektual yang melahirkan murid berpengetahuan luas. Implikasi keempat iaitu berkaitan dengan aspirasi kemahiran dua bahasa. Aspirasi kemahiran dua bahasa ini menekankan penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam kalangan murid. Dalam hal ini, guru yang berjiwa pendidik perlu menjadi indikator, yang mana guru perlulah menjadi indikator kepada murid di dalam kelas dengan menjadi model bahasa yang berkesan kepada murid, iaitu guru perlu menunjukkan penggunaan bahasa yang betul dan jelas serta berkesan dalam setiap interaksi di dalam bilik darjah. Dengan ini, guru perlulah menguasai kedua-dua bahasa dengan baik agar dapat menyampaikan ilmu secara efektif. Dalam pada itu, guru juga perlulah menggalakkan murid menggunakan bahasa dalam situasi sebenar seperti perbincangan, pembentangan dan aktiviti komunikasi di dalam kelas. Kerana perkara ini sebenarnya dapat membantu murid untuk memahami kepentingan kedua-dua bahasa iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama, manakala bahasa Inggeris ialah bahasa global. Dan yang kelima ialah implikasi terhadap identiti nasional. Aspirasi identiti nasional ini
Menekankan pembentukan jati diri murid dalam menghadapi arus globalisasi. Dalam konteks ini, guru yang berjiwa pendidik perlu menjadi pembina kepada jati diri murid, yang mana guru ni bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Misalnya dengan menjadi contoh teladan yang baik kepada murid dari segi tingkah lakunya, sikap, nilai. Guru juga perlu menerapkan nilai-nilai yang baik seperti hormat menghormati, tolong menolong, bertoleransi dan semangat perpaduan dalam kalangan murid. Oleh itu, guru berjiwa pendidik ini memainkan peranan yang penting dalam memastikan murid ini membesar sebagai individu yang berilmu, berakhlak dan mempunyai jati diri yang kuat. Hal ini sejajar dengan ciri guru cemerlang, iaitu guru yang berintegriti, berakhlak mulia dan dihormati oleh murid. Oleh itu, aspirasi identiti nasional ini membentuk guru sebagai pembina sasiah dan nilai dalam kalangan murid. Kita beralih pula kepada isu-isu global dari aspek pendidikan yang berlaku pada masa kini. Seterusnya, pertama, kita akan membincangkan isu global yang berkaitan dengan ketidakseimbangan kualiti pendidikan antara negara maju dan negara membangun. Negara maju seperti Jepun dan Finland mempunyai sistem pendidikan yang lebih mantap dari segi kemudahan, kualiti guru dan pendekatan pedagogi. Manakala negara membangun masih berdepan dengan kekurangan sumber dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan jurang pencapaian murid semakin ketara pada peringkat antarabangsa. Murid di negara maju lebih terdedah kepada pembelajaran berasaskan kemahiran berfikir, manakala sebahagian murid di negara membangun masih bergantung kepada kaedah hafalan. Keadaan ini sebenarnya memberi kesan secara tidak langsung kepada daya saing global dan keupayaan murid untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dunia. Yang kedua ialah berkaitan dengan jurang digital dan ketidaksamaan pendidikan. Perkembangan teknologi telah membuka peluang pembelajaran yang luas, namun tidak semua murid mempunyai akses kepada kemudahan digital seperti internet dan peranti. Jurang ini semakin jelas kelihatan apabila semasa pandemik COVID-19, apabila pembelajaran dalam talian dilaksanakan, murid yang berada di kawasan luar bandar ataupun daripada keluarga yang berpendapatan rendah menghadapi kesukaran untuk mengikuti pembelajaran secara efektif kerana kos untuk memiliki akses internet yang bagus serta peralatan peranti seperti komputer riba ataupun telefon pintar menjadi satu perkara yang membimbangkan ibu bapa ketika pandemik ini berlaku. Akibatnya, wujudlah ketidaksamaan dalam pencapaian pendidikan yang boleh menjejaskan masa depan mereka. Seterusnya, isu yang keempat ialah isu penguasaan bahasa dalam era global turut menjadi cabaran. Bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa amat penting dalam bidang teknologi, ekonomi dan juga komunikasi. Namun terdapat juga murid yang lemah dalam penguasaan bahasa ini. Sekaligus sebenarnya menyukarkan mereka untuk mengakses ilmu secara global. Pada masa yang sama, penguasaan bahasa kebangsaan juga perlulah diperkukuhkan agar identiti nasional ini tidak ditelan zaman dan terjejas akibat pembangunan negara. Keseimbangan ini menjadi cabaran utama dalam sistem pendidikan. Manakala yang terakhir ialah berkaitan dengan isu keperluan kemahiran abad ke-21. Isu keperluan kemahiran abad ke-21 semakin mendapat perhatian. Dunia kini memerlukan individu yang mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Namun, sistem pendidikan yang masih berorientasikan peperiksaan sebagaimana yang telah dinyatakan pada awal tadi menyebabkan murid ini kurang didedahkan kepada kemahiran tersebut. Oleh itu, perubahan dalam pendekatan pengajaran amatlah diperlukan bagi setiap murid
bagi mereka mengasah bakat dalam menghadapi cabaran global yang semakin sukar di luar sana dengan lebih berkesan. Oleh itu, secara kesimpulannya, aspirasi-aspirasi sistem pendidikan kini bukan sekadar indikator kepada guru untuk memastikan pembangunan pendidikan negara terjamin. Malah ia sangat penting untuk mendepani cabaran isu-isu global yang semakin hari kita dapat lihat semakin mencabar. Guru ni merupakan penggerak kepada perubahan dalam memainkan peranan sebagai insan yang penting untuk meningkatkan ketamadunan murid bagi melahirkan jiwa-jiwa yang sentiasa berpegang kepada ilmu pengetahuan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.